المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayah daripadanya. Pada pagi yang mulia ini diberikan kesempatan kepada kita semua dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dapat lagi kita bersua di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, memberi keberkatan kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Yang semati telah mengurusi tentang imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, iaitu kitab Ushul Tauhid karangan Tuan Husain Kedah Al-Bandari rahimahullah. Kita sambung pada kata pengarang kitab rahimahullah. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya. Ini tentang Allah SWT. Jadi kata dia wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Jadi wa ba'du ini dia terjemah daripada wa adapun kemudian daripada itu. Adapun kemudian daripada itu, kita terjemah daripada wa ba'du. Jadi dalam bahasa Arab ni dia bagi ba'du ini faslul khitab, iaitu satu pemisah di antara muqaddimah dan juga isi. Muqaddimah dan juga isi. Jadi wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni selepas daripada alhamdulillah
As-salatu wassalam ala Rasulillah. Jadi pada muqaddimah kita dulu kita bacalah disebut bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Jadi ada pun kemudian daripada itu daripada tadi daripada bismillah, kemudian hamdalah, selawat dan juga salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil ada pun kemudian daripada itu. Daripada tadilah bismillah, selawat, alhamdulillah, salam. Maka inilah suatu risalah yang kecil. Dia kata maka inilah suatu risalah yang kecil. Risalah ni tentang makna surat. Asal makna risalah ni surat. Surat kiriman kita panggil risalah. Jadi dia kata ini satu risalah yang kecil, satu surat kiriman yang kecil. Kalau kita terjemah bahasa Melayu, risalah ni makna surat kiriman. Jadi dia sebutkan kitab dia ni, makna kitab dia ni dia kata risalah saja. Padahal banyak juga dia punya ketebalan ataupun isi yang terkandung dalam kitab ini. Ini dia panggil kalam tawadhu. Sifat yang ditunjukkan sifat tawadhu oleh musannif, oleh pengarang kitab pada muqaddimah permulaan kitab dia. Dia tak kata ini suatu kitab yang hebat, tak kata. Nabi tu kan dia kata ini satu risalah yang kecil. Risalah yang kecil pula. Risalah ni surat ni memang kecil lah, dia bukan tebal. Lepas tu dia tambah lagi risalah yang kecil pula, surat yang sangat ringkas. Bahasa kita macam tu lah, surat yang sangat kecil, surat yang sangat ringkas. Makna nak kata kitab dia ni biasa je. Itu kalam dia lah. Nak kata kitab dia ni lebih kurang surat yang kecil je, bukannya banyak pun, bukan hebat pun. Itu pada kalam tawadhu pengarang kitab. Tapi pada hakikatnya tak lah. Pada hakikatnya kitab ni kecil pada ukuran, tapi besar pada nisbah ilmu. Pada ukurannya mungkin kecil, tapi pada nisbah ilmunya mencakupi keseluruhan ataupun majoriti daripada ilmu yang ada di dalam ni, iaitu mencakupi ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Jadi dia kata ini satu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam. Risalah dia di kitab dia ni cerita apa? Nak sebutkan apa dalam kitab, membahaskan apa, membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Prinsip-prinsip agama, faedah-faedah agama, ilmu-ilmu agama yang disebut di dalam kitab dia ni. Bukan cerita bab benda lain. Ini dia cerita dalam kitab ni, kitab yang menceritakan dia kata tentang perihal agama Islam. Tentang akidah, tentang iman, tentang tauhid, tentang usuluddin. Nama kitab ni Usul Tauhid. Kitab ni menceritakan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, perihal agama kan. Dia sebut agama ni dia terbahagi kepada tiga lah. Dia sebut Islam, agama, rukun agama dia panggil lah. Rukun agama, tonggak agama, prinsip agama, asas agama Islam ni terbina atas tiga benda, tiga perkara. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ini semua kita tahu lah. Iman, Islam, ihsan diambilkan daripada sebuah hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur gelaran hadis itu hadis Jibril. Yang masyhur dengan hadis Jibril. Apa makna hadis Jibril? Kerana dalam hadis itu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi, kemudian mengajarkan kepada Nabi prinsip-prinsip asas agama Islam. Tapi malaikat Jibril datang bukan dalam bentuk rupa asal, tidak. Dalam bentuk rupa seorang lelaki yang berpakaian warna putih. Dan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Umar, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun." Ketika mana kami duduk dengan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki. Seorang lelaki yang pakaian serba putih, rambutnya hitam, yang tidak ada kesan musafir padanya. Tapi salah seorang daripada kami ini, seorang pun tak kenal dia. Kalau kata dia orang luar, mesti dia ada kesan musafir. Kalau orang luar Madinah ni, dia nampak kesan musafir. Daripada pakaiannya, dia pakai baju putih, mesti mungkin kesan debu, ataupun riak mukanya yang keletihan. Jadi ada nampak kan kesan orang musafir, kita nampak. Kalau kita jemaah hari, ada orang musafir datang sini, kita tahu dia ni orang musafir. Sama ada dari sudut pakaiannya, dari sudut wajahnya, kan kita boleh nampak. Tapi lelaki ni, Sayyidina Umar kata, tak ada kesan musafir. Kalau tak ada kesan musafir, mungkin dia orang itulah. Tapi tak ada orang yang kenal dia. Itu yang pelik lagi. Nak kata dia orang Madinah, seorang jemaah pun tak kenal. Tak ada sahabat yang kenal. Nak kata dia orang luar, orang yang musafir, tak ada kesan musafir. Ciri-ciri musafir tak nampak. Jadi, pelik lelaki ni. Dan yang lebih membuatkan kami pelik, kata Sayyidina Umar, dia datang kepada Nabi, terus dia berlutut berhadapan dengan Nabi. Lututnya berlaga dengan lutut Nabi. Bertemu lututnya dengan lutut Nabi SAW. Aku lebih pelik. Dah lah tak kenal, tak pernah tengok. Tak kenal lagi ni, tak pernah tengok mukanya, tak ada kesan musafir. Pelik. Tiba-tiba yang lebih pelik lagi, dia datang kepada Nabi SAW, duduk di hadapan Nabi, berlutut, berlaga lutut dengan lutut. Bertemu lututnya dengan lutut Nabi SAW dan meletak tangannya ke atas paha Nabi SAW. Jadi para sahabat ni tengok jadi aneh lah, benar kan? Jadi peliklah keadaan macam tu. Dan dia tanya, lelaki ni tanya kepada Nabi SAW beberapa soalan perihal tentang agama. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Wahai Muhammad, apa itu iman? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Wahai Muhammad, apa itu bilakah berlakunya kiamat? Dan apa tanda-tandanya? Itu antara soalan-soalan yang dikemukakan, yang ditanyakan oleh lelaki tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi jawab, satu-satu dia jawab. Iman itu kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Islam itu kamu mengucap syahadat, kamu solat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, dan seterusnya. Ihsan itu kamu beribadah, kamu sembah Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak rasa kamu melihat Allah, maka ketahui Allah melihat kamu dalam ibadah kamu. Itu ihsan. Kemudian tanya lagi soalan tentang kiamat. Wahai Muhammad, kiamat itu bila? Mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Nabi kata, Man as-sa'il a'lam min as-sa'il. Orang yang mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il, Nabi kata. Orang yang bertanya itu mungkin lebih tahu lagi daripada orang yang ditanya. Maknanya Nabi tak tahu. Nabi tak boleh beritahu. Ataupun Nabi tidak tahu kiamat itu
Tapi Nabi kata, ceritakan. Jibril kata, ceritakan tentang tanda-tandanya. Nabi pun cerita tanda-tanda berlaku kiamat. Maka selepas beberapa hari itu, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu tahu bukan siapa yang datang semalam? Seorang lelaki yang datang tu, yang tanya soalan, tahu bukan siapa? Sayyidina Umar kata, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Sayyidina Umar itu adab para sahabat. Tidak mendahului Nabi di dalam memberikan jawapan. Walaupun kadang mungkin dia orang boleh dia teka, kan? Boleh dia teka, gini-gini, tapi mereka mendahulukan Rasulullah SAW. Tidak melebihi Nabi. Allah wa Rasuluh a'lam. Maka Nabi kata, itu ialah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Itu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama, mengajarkan prinsip-prinsip agama. Maka inilah yang disebut sebagai hadis Jibril. Maka diambil oleh kesimpulan hari ini ulama 3 asas agama. Islam, iman, ihsan. Ataupun iman dulu, iman, Islam, ihsan. Iman itu yang diterjemahkan dengan akidah. Iman itu yang diterjemahkan dengan akidah. Islam itu yang diterjemahkan dengan kaedah kita beribadah. Kita sebut orang dengan ilmu fiqh. Kalau iman tadi ilmu tauhid, kalau Islam itu ilmu fiqh. Kalau iman tadi usul, Islam tadi furu'. Usul yang usulnya asas, furu' yang cabang. Dia panggil usuluddin. Sebab itu disebut usuluddin, asas agama, iaitu iman, tauhid, akidah. Dia ada furu'uddin, cabang agama, ranting agama. Ranting agama itulah kita beribadah, bagaimana kaedah kita beribadah. Ilmu fiqh ni dia panggil furu'uddin. Sebab tu dalam usul ni dia tak boleh beza, kan? Dia tak boleh beza dalam usul. Dalam furu', dalam ranting ni boleh beza. Kaedah solat, kudu, tak kudu, tak boleh beza, kan? Mazhab, itu munculnya mazhab. Boleh beza. Dalam usul tak boleh beza. Beza tentang pada ketuhanan tak boleh. Cuma nanti adalah perbezaan sikit-sikit itu beza yang dalam furu' juga. Furu' akidah. Akidah pula dia ada yang usulnya, ada yang furu'. Yang usul tu tak boleh beza. Mengatakan Allah Ta'ala Tuhan, dia tak boleh beza. Allah Ta'ala ialah Tuhan. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala Esa. Beza yang tu dia keluar dari kufur. Wal'iyadzubillah. Ada satu kata, satu pendapat, satu firqah, satu kumpulan kata Allah Ta'ala ada. Ada satu kumpulan kata menafikan adanya Allah. Berarti kumpulan yang menafikan adanya Allah itu dah terkeluar daripada agama. Dia kufur. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itu yang terjemahkan tasawuf. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah, kita beribadah menyembah Allah ni ka'annaka tarahu, seolah kamu melihat Allah. Maknanya ikhlas billahi ta'ala. Hadirkan sifat ikhlas itu maknanya bukan kerana selain Allah ibadah kita, hanya kerana Allah. Itu dalam keadaan kita beribadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kita tak rasa Allah, kita melihat Allah, maka hendaklah kita tahu Allah melihat kita. Zahiran wa batinan. Zahir kita dilihat, batin kita dilihat. Bukan secara zahir saja Allah Ta'ala tengok ni. Batin kita, hati kita, semuanya dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang disebut sebagai munculnya konsep ilmu tasawuf. Ilmu nak menyucikan hati kita dalam kita beribadah, menjaga amal ibadah kita
daripada dirosakkan oleh sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, sifat-sifat terkeji. Maka tiga ilmu ini tauhid, fiqh, tasawuf, itulah pokok agama, asas agama. Agama terbina pada tiga ni, yang kemudian disebut sebagai fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang dipelajari oleh tiap individu. Fardu makna kewajiban, ain makna individu. Tiap-tiap individu mesti mempelajari ini. Dia tidak terlepas pada sebahagian daripada masyarakat yang dah melakukannya, maka yang lain terlepas. Yang itu fardu kifayah. Fardu ain ini tak terlepas. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap individu tersebut mesti melakukannya, tak terlepas. Baik, ada. Jadi dia kata yang beredar atas agama Islam, yang menjadi dengannya berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya, yang hamba pungut akan dia daripada kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid atas matan Jurumiyah bagi Syekh Abdul Qadir Ahmad Al-Kuhati, dan kitab Jami' Al-Usul fi Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Kamashkhanui, dan kitab Al-Kirij Al-Ahmar Wal-Iksir Al-Akbar bagi Sayyidina Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, dan kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah bagi Imam Abdul Qasim Abdul Karim bin Huwazin Al-Qushairi, dan matan Nasafi dan matan Ummul Barahin, dan beberapa syarah bagi keduanya. Ini dia jelaskan, dia panggil referen dia, referen rujukan dia. Jadi dia tulis kitab ni bukan sekadar dia tulis apa yang dia nak tulis. Dia tulis ni dia rujuk kitab-kitab mu'tabar, kitab ulama-ulama dulu, ulama-ulama mu'tabar. Jadi bukan pakai tulis dia, tak. Ini dia sebutkan referennya. Dia punya rujukan kitab. Kalau semua kitab mu'tabar berapa, kitab Qushairiyah, itu dalam ilmu tasawuf. Kitab Aqaid An-Nasafiyah, itu kitab akidah. Ummul Barahin, kitab akidah. Jadi dia campur-campur lah kitab ni, walaupun dia punya kitab ini kitab tauhid, penulisan utamanya tauhid, tapi dicampur juga. Ada juga menyelipkan tasawuf. Jadi kaedah ulama dulu tentang dia buat kitab macam tu. Walaupun kitab tauhid, tapi dia selipkan juga di ujung pembahasannya tentang tasawuf, sebab dia tak boleh lari tiga ilmu tadi kan. Kalau kitab fiqh pada awal permulaannya diselipkan juga tentang akidah secara ringkas. Walaupun 90% kita itu bicara akidah, bicara kitab fiqh, tapi pada permulaan kita dia akan selitkan akidah. Itu kaedah ulama dulu dia buat kitab macam tu, kebanyakan. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa nawwara qulubana bi anwari asrarihim, amin. Maka barang yang datang dalam risalah ini, dia kata ilmu yang ditulis dalam kitab ni, atas kebetulan yang sebenarnya. Maka kalau betul apa yang ditulis dalam kitab ini, maka iaitu daripada beberapa cahaya munir, beberapa cahaya mutiara, lafaz mereka itu yang sangat cemerlang. Ini pun tawaduk dalam tawaduk musannif juga. Dia kata kalau kamu baca kitab aku ni, kalau semua baca ni betul belaka. Semua baca tu yang ilmu-ilmu yang betul-betul semua tu daripada ilmu mereka ni lah yang disebutkan tadi. Ulama-ulama yang disebut tadi kan. Itu atas keberkatan atas ilmu mereka ni kata. Dan barang yang datang ia atas kesilapan. Kalau kamu baca dan tengok ada salah. Baca kitab ni dia kata kalau baca ni ada salah. Atau ganggu ibaratnya, ada kesalahan. Maka iaitu daripada hati hamba yang hina lagi keruh ini. Kita tahu tu. Kalau kamu baca kitab aku ni, dia kata, kalau kamu baca tengok hebatnya ilmu ni, macam-macam ilmu ni, semua hebat.
Yang hebat-hebat tu dia kata semua yang daripada ulama-ulama tadi tu. Tiba-tiba kalau baca kitab ni, kita tengok ada salah. Ini tak betul, ini salah, ini salah. Contohlah. Kalau ada kesilapan, itu daripada hamba, daripada diri dia lah. Daripada kesilapan diri dia yang hina, daripada hatinya yang hina lagi keruh ini. Ini dia panggil kalam tawaduk dan letakkan. Jangan kita faham. Rupanya penulis ni orang yang hina lagi keruh hatinya. Hati tak elok ni. Jangan faham juga. Ada orang faham yang golongan literal kan. Ada orang yang faham golongan secara literal, tekstual literal. Baca tu apa yang ditulis tu, ya tu lah dia tu faham itu. Kadang orang macam ada orang dulu dia persendahkan syair Imam Syafi'i, ila filastil firdaus ila wala aqwa ala naril jahimat, ilahi lastul firdaus, syair ilahi lastul firdaus ala wala aqwa ala naril jahim. Ilahi lastul firdaus, wahai Tuhanku, lastul firdaus, aku tak mampu nak masuk syurga firdaus kau. Tak. Tapi wala aqwa ala nar jahannam, tapi aku juga tak kuat untuk menahan siksa daripada api neraka kau. Ini ada orang faham. Imam Syafi'i kata tak layak masuk syurga, tak layak masuk neraka. Berarti tak masuk neraka jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah kan ada satu tempat dia bagi manzilah baina manzilatain. Tak masuk syurga, tak masuk neraka. Duduk tengah-tengah. Ada orang persendahkan syair. Dia buat RNR. Tak syurga, tak neraka, tengah-tengah dia bagi henti rehat kata RNR. Wal'iyadzubillah. Itu orang dia baca tu, baca ikut macam tu ya. Dia tak faham. Kalau ulama dulu macam mana? Sebenarnya kalau kita baca sekali pun faham dah, tak payah belajar tinggi-tinggi pun faham. Tak tahu lah kenapa. Dia nak mencela dah bagaimana Allah malam. Tu. Jadi kalau ulama dulu ni begitu. Dia tak tulis dah mengangkat diri mereka kan. Tak angkat diri sendiri. Itu ada sifat takabur, ada sifat ujub, nak hindarkan diri, nak elakkan diri daripada sifat-sifat tadi, kita sifatkan dengan sifat yang hina, sifat yang tak elok. Tapi bukan kita minta doa kepada Allah supaya kita jadi hina, tak. Tapi di atas kalam itu nak menunjukkan kata tawa tu, kita di hadapan Allah memang hina pun, tak ada apa-apa lah. Di hadapan Tuhan apa, tak ada kelebihan apa, melainkan kelebihan itu pun datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang baik semua jadi elok, boleh datang daripada Allah. Maka kita tak apa melihat kepada hakikatnya, kita tak ada apa. Sebab tu mereka pandang begitu. Mereka pandang bila kita hebat ni, ini semua di atas kehebatan ataupun ini bukan begitu. Baik, jadi dia kata kalau kamu tengoklah kitab aku ni, mana yang lebih, mana yang hebat, kehebatannya, kelebihannya, semua yang ilmu yang ada ni daripada ulama-ulama tadi yang aku ambil rujukan tadi lah. Kalau kamu dapati ada kesilapan, ada benda yang tak betul, benda yang tak elok, itu datang daripada hati hamba yang keruh yang hina. Ini dapat kalam tawaduk daripada musannif. Sebab tu tentang ulama dulu kita tanya. Sampai sekarang orang masih ulama. Itu aku saya kenal. Orang masih baca kitab. Dah 100 tahun pun orang masih ingat nama mereka. Salah satunya adalah tawaduk yang mereka. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang yang tawaduk merendahkan diri ini, rafa'allah, Allah angkat lagi darajat. Jadi tak rugi. Sifat tawaduk tak rugi. Bila lagi orang merendah diri, lagi orang itu tawaduk, wahal walhalnya memang dia orang hebat, orang alim, orang saleh, ahli ibadah, orang terkenal dengan kehebatan,
Tapi dia mengamalkan, dia tanamkan sifat tawaduk dalam dirinya, Allah Ta'ala angkat. Bukan jatuh lah. Martabat kedudukan tinggi dah. Tapi diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. Itu man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Jadi jangan bila dah ada kehebatan kita tak nak bersifat tawaduk. Kita nak bersifat dengan takabur. Bila tak nak bersifat tawaduk, bersifat dengan takabur. Bila bersifat takabur ni habis dah. Kita tengoklah peristiwa tentang iblis. Ya iblis, mana aga an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tak mahu sembah? Mana ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk apa? Menyembah ataupun bukan sembah, bersujud hormat. Bukan sembah, bersujud kepada Nabi Adam. Ya iblis, mana aga an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, kenapa kamu tak sujud kepada Adam? Penciptaan aku itu Adam. Allah Ta'ala perintahkan untuk malaikat dan semua waktu itu sujud kepada Adam. Sujud dan sujud hormat kepada Adam AS, bukan sujud ibadah. Maka kata iblis, apa ana khairun minkum. Habis ada sifat takabur. Aku lebih baik daripada Adam. Apa aku nak hormat dia? Apa aku nak sujud kat dia? Aku ini lagi elok lagi. Aku lagi hebat lagi. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku ya Allah daripada api, kamu ciptakan Adam daripada tanah. Ini dia rasa hebat lagi. Dia rasa lebih lagi daripada Adam. Maka dia tak sujud hormat dan dia mengingkari perintah Allah. Dan apa yang berlaku? Natijahnya apa? Natijahnya iblis ini berada di dalam kemurkaan Allah sehingga hari kiamat. Tapi kalau bersifat dengan tawaduk, Allah Ta'ala angkat lagi. Manusia begitu juga. Orang yang bersifat tawaduk, Allah Ta'ala angkat. Ini salah satu tu kan. Kita tengok. Kenapa ulama-ulama dulu tengok. Sampai sekarang nama mereka masih harum disebut. Masih diingati. Kitab mereka masih dibaca. Salah satunya ialah tawaduk. Kalau nak cerita sekarang, buku ni banyak. Kitabnya ditulis banyak. Banyak tak terkata kitab ni. Tapi kita ulama dulu ni masih relevan sampai sekarang. Masih membaca. Buktinya hari ini kita masih baca kitabnya. Masih kita baca. Kitab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibn Hajar, sekolah ni masih sekarang orang baca. Dan mengangkat kitab mereka ini lebih tinggi daripada kitab yang ditulis pada zaman kita. Kitab mereka diangkat dan dianggap lebih tinggi lagi. Kalau sebut kalam An-Nawawi je, itu hebat. Itu kalau dalam fiqh Imam Nawawi. Dalam hadis dia Ibn Hajar Al-Asqalani sebut tu je, itu paling tinggi dah. Datanglah ulama hebat mana zaman kita sekarang ni, bila sebutnya kalam An-Nawawi, kalam Al-Asqalani dan ulama-ulama yang lain, maka terus diangkat kedudukannya. Baik. Jadi dia kata, kalau lah jumpa yang tak betul tu, dia kata, itu datang daripada hati hamba yang hina lagi terhini. Maka hamba harap daripada segala ikhwan yang melihat ia akan cederanya itu. Siapa-siapa yang baca, dia kata, tengok kalau ada salah dalam kitab ni, yang nampak kesalahan tu, membetul akan dia buatlah kebetulan. Ada salah buat betulan. Kemudian daripada ta'ammul yang hakikat selepas daripada dah cek betul-betul. Ini salah ni, rupanya ulama kata begini, tapi dalam kitab ni kata menyalahi daripada perkara tersebut. Jadi maksudnya kalau nak kritik, dia kata, kalau nak kritik, biarlah dengan kritikan ilmiah. Bukan mencanak, kita ni salah ni, tak betul ni salah. Ini sesat. Tapi dia tak datangkan kat mana yang salahnya. Kritikan ilmiah tak ada. Ulama dulu dia kalau mengkritik ni biasa tak? Dalam kritik ilmiah biasa.
Kalau dia mengkritik, dia akan keluarkan kitab untuk menolak kitab ini contohnya. Jadi itu dia panggil adab di dalam ilmiah. Adab dalam ilmu itu. Bukannya dengan mencela, tak. Dan kritikan itu biasa berlaku di kalangan para ulama. Tapi kritikan yang membina, kritikan ilmiah, datangkan hujah, datangkan dalil, tulis kitab, macam itu. Bukannya kritikan yang menjatuhkan ataupun menyerang pribadi. Menyerang dia. Walhalnya tak ada. Jadi dia kata kalaulah ada perkara yang salah, tolonglah dikritik dan dibetulkan. Tapi selepas ta'ammul yang hakimat, selepas dia tengok, dia cek, perhatikan betul-betul. Dan itu memang kesalahan. Barulah dikritik. Tapi bukan sekadar mengatakan, ini salah, ini salah, ini sesat. Bukan sekadar macam itu. Tengok betul-betul. Buat kajian. Dan kemudian daripada tiada dapat lagi hendak tanggung akan dia atas betulnya jikalau dengan barang yang terlebih jauh dan dhaif sekalipun. Maknanya kalau betul-betul salah, ini tak boleh kita betul, kita salah. Daripada segala qaul la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu ala ma yasha'u qadir. Maknanya tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Masalah betul kadang kita bukannya daripada kita dah ingat betul dah. Rupanya salah, itu bukan atas kehendak kita dah. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Malaikat semua itu yang kita boleh buat. Malaikat billahil aliyyil azim, dengan bantuan, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah di atas sesuatu perkara yang dikehendaki olehnya. Qadir, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ini semua. Nak jadikan dia ini baik, Allah Ta'ala kuasa. Nak jadikan dia ini buruk, Allah Ta'ala kuasa. Nak jadikan si fulan ini beriman, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Nak jadikan si fulan ini kufur, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah Ta'ala belakang. Mana baik dan buruk, itu konsep dalam kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik buruk, taat, maksiat datang daripada Allah. Jangan kita kata baik dia datang daripada Allah, yang buruk itu tidak datang daripada Allah. Itu salah. Maka yang buruk itu dia kata buruk ini datang daripada makhluk sendiri, daripada manusia sendiri. Manusia itu yang menjadikan perbuatan buruknya, perbuatan maksiatnya, perbuatan tak baiknya. Itu bukan akidah Islam je. Itu akidah Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah baik datang daripada Allah, buruk pun datang daripada Allah. Tak ada terlepas satu benda pun daripada Allah Ta'ala. Tak ada perbuatan kita kan, tak ada perbuatan makhluk ni secara hakikat, tak ada. Melainkan semua perbuatan itu perbuatan Allah secara hakikat. Itu yang dikembali pada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu, menjadikan segala perbuatan kamu. Perbuatan kita semua dijadikan Allah. Perbuatan baik kita Allah Ta'ala jadikan. Perbuatan buruk kita Allah Ta'ala jadikan. Perbuatan taat seorang itu dijadikan Allah. Perbuatan maksiat seorang itu pun dijadikan Allah Ta'ala juga. Dia tak ada benda yang terlepas daripada Allah. Cuma kita ini diberikan usaha ikhtiar. Itu akidah kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Kita diberikan usaha, berikan ikhtiar. Ikhtiar kita nak buat benda baik. Ikhtiar kita nak buat benda yang taat. Ikhtiar kita nak menjauhi benda yang larangan Allah, benda yang maksiat, benda yang dimurkai Allah. Itu ikhtiar, usaha. Usaha itu bahagian kita. Yang menjadikan tu bahagian Allah. Itu semua Allah. Kita hanya diberi usaha. Kehendak kita tu, kehendak usaha kita. Nak kita kan. Nak tu itu bahagian kita. Kemahuan.
Tapi bila mana kita buat dah, jadi benda yang kita mahu tu, itu bukan hanya kita. Itu perbuatan Allah Ta'ala. Jadi baik, buruk pada Allah Ta'ala. Beza dengan Mu'tazilah ni. Kerana Mu'tazilah ni dia pakai akal lebih. Bila dia pakai akal lebih, dia kata, takkan kita nak sifat perbuatan buruk pada Allah. Dia kata, buruk ada. Takkan bila orang tu maksiat, kita maksiat itu Allah Ta'ala yang buat kita. Mana boleh kita nak sifatkan benda buruk pada Allah? Allah mesti buat benda yang baik je pada manusia kita. Itu prinsipnya. Fi'lul salat wal aslah. Allah Ta'ala mesti buat benda yang baik ataupun aslah yang lebih baik. Dua tu je. Baik, lebih baik. Dia tak ada yang tak baik. Taat dan juga yang lebih taat. Dia tak ada benda yang maksiat, dia tak ada. Itu tidak dijadikan oleh Allah ni. Maka bila mana manusia itu buat maksiat, itu perbuatan manusia sendiri. Manusia itu yang jadikan perbuatannya. Itu dia bagi akidah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni dulu tuan-tuan, akidah Mu'tazilah itu sebar luas. Sehingga raja-raja dulu, pemerintah-pemerintah di zaman pemerintahan kerajaan Islam dulu, zaman Abbasiyah, dia banyak terpengaruh dengan ideologi pahaman akidah Mu'tazilah. Itu asalnya. Dia jadi pahaman yang umum, akidah yang umum dulu. Jadi akidah yang dipegang oleh golongan-golongan atasan. Sebab itu kita baca cerita Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu dipenjarakan sehingga disebat. Kerana zaman tu khalifah waktu itu terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dan khalifah waktu itu suruh Imam Ahmad fatwakan bahawa Quran itu ialah makhluk. Mu'tazilah dia bukan Quran itu makhluk. Kalam Allah tu dia tak ada, kalam nafsi tu tak ada. Dia bagi kalam nafsi, kalam nafsi ya. Kalam nafsi itu tak ada. Kalam nafsi itu diciptakan oleh Allah. Bukan kalam Allah, sifat kalam nafsi itu. Sifat ma'ani Allah, sifat kalam itu, perkataan itu tak ada kata. Maka Quran itu dijadikan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Dia menafikan kalam nafsi. Maka mereka berpendapat Quran itu makhluk Allah. Kita kalam ni ada yang hadis, ada yang makhluk, ada yang qadim, ada yang bukan makhluk. Itu ahli sunnah. Tapi Mu'tazilah tak, dia semua hadis belaka, semua bahan belaka dalam kalam Allah. Maka dia suruh Imam Ahmad fatwakan Quran tu ialah makhluk. Imam Ahmad tak nak. Imam Ahmad enggan untuk mengikut, walaupun raja yang suruh. Walaupun dihukum mati, hukum mati. Itu amanah ulama terhadap ilmu. Maka Imam Ahmad sehingga akan dipenjara, disebat. Disebabkannya berlakunya waktu itu fitnah terhadap Al-Quran. Ini Mu'tazilah. Sekarang itu masih ada tentang Mu'tazilah. Cuma dia tak ada sebut Mu'tazilah lah. Dia ada satu golongan yang panggil rationalism. Rationalism ni itulah Mu'tazilah moden, kita kata. Mu'tazilah moden sebab pandangannya memakai. Allah Ta'ala tak boleh tengok, kata Mu'tazilah, sebab Tuhan ni bukan berjirim, bukan berjisim, tidak bertempat. Kita pun akidah ahli sunnah macam tu. Allah bukan tidak jirim, tidak berjisim, tidak mengambil ruh, tidak bertempat. Bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Bila Allah Ta'ala tak semua ni, dia kata apa? Dia buat kesimpulan, berarti Allah Ta'ala tak boleh dilihat. Maka mereka kata Allah Ta'ala tak boleh dilihat. Walaupun ada nas, ada ayat. Kita kata Allah Ta'ala, ia memang tak berjirim, tak berjisim, tak di depan, tak di kanan, tak di kiri, tak di atas, tak di bawah, tidak bertempat, tidak mengambil rumah. Tapi bukan bermaksud Allah tak dapat dilihat. Kalau Allah Ta'ala kata dalam syurga nanti, kan, nikmatnya ialah melihat zat Allah, maka kita yakini. Kerana ada nas, ada ayat itu. Hadis pun Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kamu akan melihat zat Allah, zat Tuhan kamu nanti
di akhirat di dalam syurga nanti, jelasnya. Maka kita datang ayat kita beriman dengan itu. Bagaimana wallahu alam, saya fikir ya. Sebab keadaan di surga di akhirat itu tak sama dengan keadaan hidup. Mu'tazilah dia fikir macam mana boleh fikir? Boleh melihat Allah dalam syurga nanti. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Nak tengok macam mana? Benda yang tak bertempat datang, kita boleh tengok. Tak boleh. Dia nak banding dengan dunia tu pakai akal. Dia memikirkan dengan akalnya. Lepas tu dia, benda yang tak betul dengan akal dia tolak. Walaupun ada disebut dalam Quran, ada disebut dalam hadis. Dia tolak dulu. Bila tak berbetuli dengan akal. Itu dia panggil Mu'tazilah. Sama sekarang dia panggil ulama rasionalisme. Terlalu menggunakan akal sehingga melebihi daripada nas, iaitu daripada ayat Quran dan juga hadis. Sebab tu dalam agama itu dia bukan semua kita boleh fikir dengan akal. Atau dia ada bahagian yang kita boleh fikir hikmah dengan akal, dia ada bahagian yang kita tak boleh fikir hikmah dengan akal. Dia datang macam tu, dia panggil ta'abbud. Dia ada ta'abbudi, ada ta'abbudi. Ta'abbudi benda yang kita, bila agama datang macam tu, nas datang macam tu, ayat Quran datang macam tu, hadis datang macam tu, untuk kita buat macam tu, kita buat. Walaupun dan kita tak dapat fikir apa hikmahnya, tak dapat fikir. Ada yang kita dapat fikirkan hikmahnya, itu ta'akkul. Ini tak semua benda yang kita dapat fikirkan. Wallahu a'lam. Kita cukuplah sampai itu. Nanti sambung pula muqaddimah fi fadilatil ilm wa ta'limihi. Dia cerita nanti tentang kelebihan ilmu. Tak masuk isi ni, tak masuk dulu cerita tentang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bid-din wa 'allimna tawajjahna min ibadikis salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.